Di timur laut Brazil, terdapat sebuah gurun yang melangkaui imajinasi. Sebuah gurun yang dipenuhi air. Ia dikenali sebagai Lençóis Maranhenses, gurun yang 1000 tasik. Dari udara, ia kelihatan seperti helaian kain putih terbentuk luas dan di celah-celahnya tasik biru kehijauan berkilauan seperti permata. Setiap tahun ketika musim hujan tiba, gurun ini berubah wajah. Lembah di antara bukit pasir menampung hujan, lalu terbentuk tasik jernih sehingga dasar kelihatan jelas. Ada yang memanjang berkilometer, bersambung seperti rantai cermin, dan pada siang hari ia ibarat taman tema air ciptaan alam. Pengunjung mendaki bukit pasir kemudian menyelam ke dalam tasik segar. Ada juga yang meluncur seolah-olah gurun ini bertukar menjadi lautan. Menjelang senja, suasana bertukar lagi. Matahari yang terbenam mewarnai pasir putih dengan keemasan dan air tasik menjadi biru pekat. Apabila anda duduk di sini di antara pasir dan langit, ia terasa seakan-akan berada di dalam mimpi. Namun keajaiban ini sementara sahaja. Menjelang September, hujan berhenti, air menguap dan gurun kembali kering, menanti musim seterusnya untuk hidup semula.